Saya tengok ada suami yang sebut macam ni kan. Dia kata isteri boleh tukar ganti kan. Mak ni hanya ada seorang. Ataupun seorang isteri sebut, dia kata suami ni boleh cari yang lain, tapi mak hanya seorang. Saya kata mindset sebegini tak betul sebenarnya. Sebab apa? Kita menganggap bahawa mudah-mudah kita boleh tukar-tukar kan. Itu pertama. Yang kedua adalah, betul mak tak boleh cari ganti, isteri boleh tukar ganti. Tapi bayangkan kalaulah mak ayah kita ada mindset yang sama. Dia kata mak kita ni dia boleh tukar ganti, dia nak cari yang lain boleh cari yang lain. Ayahnya boleh tukar ganti, nak cari yang lain dia cari yang lain. Apa akan berlaku pada keluarga kita? Tak ada dah kita sekarang kan. Sebab itu tuan sekalian, kerana mak kita, bila ayah kita ambil mak kita masuk dalam keluarga menjadi suami isteri dan menjaga betul-betul suami, sebagai isteri kan, maka lahirlah kita sekarang. Jadi maknanya apa tuan sekalian? Bila kita ambil contoh sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, kita ambil seorang isteri, ambil seorang wanita menjadi isteri kita, bermakna kita telah pun menjadikan dia sebagai ahli keluarga kita kan. Jadi bila kita dah ambil dia jadi sebagai ahli keluarga kita, maka kita kena bertanggungjawab dan berusaha bersungguh-sungguh lah kan. Jangan layan seperti orang luar. Sebab dia dah masuk dalam keluarga kita, dia dah masuk dalam menjadi ahli keluarga kita, dan dia sudah pun menjadi ahli keluarga. Kenapa nak ada mindset boleh tukar-tukar, dia ada masalah je kita tukar, ada masalah je kita tukar-tukar? Saya rasa kita yang bermasalah tu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita dah kahwin, pegang kepada dia dah jadi ahli keluarga, jangan layan macam orang luar. Maka kena berusaha melaksanakan semua tanggungjawab berkaitan antara kita dengan pasangan. Yalah, kalau pasangan ada masalah, ada perangai apa semua, yalah, kalau dah tak boleh nak teruskan jodoh, saya faham lah benda tu. Tapi kalau lah mindset yang ada tu, dia adalah orang luar kan, suami kita adalah orang luar, isteri kita adalah orang luar, yang keluarga kita ni siapa? Mak ayah kita dan adik-beradik kita semata-mata. Maka kalau inilah mindset yang ada, maka rosaklah rumah tangga. Sama-sama fikirkan.